Lak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Rama-rama Citrus spirata merupakan salah satu rama-rama paling unik yang terdapat di hutan hujan tropika Amerika Tengah dan Selatan. Spesies ini dikenali kerana sayapnya yang hampir lutsina mendedahkan membran tanpa sisik berwarna yang biasa dilihat pada kebanyakan rama-rama. Rama-rama ini juga dikenali dengan nama lain seperti blushing phantom. Rama-rama ini biasanya aktif pada waktu pagi dan petang, terbang rendah di bawah kanopi hutan dan selalunya berhampiran lantai hutan di kawasan yang rendang dan lembap. Rama-rama ini lebih kerap dilihat berehat di bawah daun atau batang pokok yang rendah. Jarang terbang secara terbuka seperti kebanyakan rama-rama. Spesies ini sering menghisap getah daripada buah-buah reput di lantai hutan, terutamanya buah palma. Sumber makanan ini menyediakan gula dan mineral penting yang diperlukan untuk mengekalkan tenaganya dalam persekitaran hutan tropika yang lembap. Blushing phantom ialah contoh luar biasa penyesuaian semula jadi yang menghasilkan keindahan dan strategi kemandirian yang unik di hutan tropika.